Okay geng. Okay, jumpa lagi di YouTube channel kita, Cita Channel. Cita Channel. Okay, ni hari ni Cita beli barang untuk apa? Dipanggil HUD, head up display. Okay, dekat Shopee je, RM30. Yang untuk cek apa ni, temperature, untuk cek kelajuan, speed kereta, dengan satu lagi dia battery voltage. Saya kalau beli benda ni pentingkan temperature je, temperature dengan voltage je. Yang speed tak perlu kot sebab dah ada dah. Sebab Azia ni, untuk model Azia G tahun 2016. Azia ni leceh ni sebab tak ada meter temperature. Dia ada meter, dia ada apa ni je, apa, temperature light lah. Kalau sejuk biru, panas merah. Leceh lah. Kalau merah tu kita takut jam lah kan kereta. So belilah ni untuk tengok, pantau-pantau. Benda RM30 rosak pun tak apalah, berbaloi lah. Kalau rosak dah pakai setahun, berbaloi lah kan. Okay, ni simple je. Benda ni dia kena dapat, dia hood, dia apa ni, dia pantul dekat cermin ni. Dia punya ni lah, dia punya tempat pantulan lah. Tapi rasa tak ubuk, tak apa rasanya. Sebab dia nampak dia pantul tadi saya dah pasang sikit dah, tapi lupa nak ambil video. Okay. Okay, ni saya cara mula dia. Saya letak sini dulu. First kali kena buka ni dulu. Azia senangnya buka dia. Tepi ni cabut je ni. Okay, cabut tepi ni. Senang ni cabut. Dia senang je, dia getah. Tu rongkah lah ni. Tapi jangan kuat lah, seslow lah. Okay, ni rongkah dia. Tarik seslow. Tarik. Senang je, dia pakai clip je. Ni dia ada push pin clip. Okay, yang ni kita letak tepi dulu. Then kita ambil wire. Ni wire, dia bagi wire sekali lah. Dia sambung ke OBD tu Azia. Ni memang confirm lah, memang hidup lah punya Azia. Tadi saya dah test lah, tapi tak ambil video. Memang dia hidup lah. Okay, cucuk je port untuk Azia di sini, di bawah ni. Di bawah. Okay, saya ambil kamera selfie saat. Oh, tak ada selfie, tak apa. Saya ambil di belakang. Saya di situ. Nampak je. Saya teka je ni. Okey, tengok ya, saya ambil. Dia punya notch ni sini. Sebab kalau kita raba-raba buat ni, notch dia memang di belah sini lah. Ambil notch ni. Okey, notch ni. Sekejap, pause boleh tak? Notch dia belah sini ya. Notch dia menghadap kita. Mana kena masuk notch dulu. Notch di belah depan ni. Kalau notch belah belakang tak masuk lah. Dia plug and play je ni. Simple je. Okey, cocok je celah ni. Orang perempuan boleh buat lah. Okay. Dia memang dia plug and play je. Soket dia memang male female. Cukup senang. Tekan je. Masuk, tekan. Ini masih engine tengah on ni. Saya pasang. Tak ada hal nak off, tak apa. Okay, tak ada halnya. Okay, dah pasang. Buat tu. Sekejap lah. Sekejap lah. Okay. Okay, ini wire ni kita just okay, satu lagi. Kita bercabut ni. Dia punya apa nama, tray tepi ni. Ni tray ni. Tekan macam ni, tarik je. Okey. Cukup senang tray ni. Okey. Tray ni kita buang sebab kita dapat kabel management lah. Okey. Tengok ya, sebab kabel management, simple je kabel dia ni. Okey, kabel dia masuk di sebelah bawah ni, terahannya. Masuk di sebelah bawah ni, atau masuk ke lubang. Masuk lubang ni. Sampai dia terkeluar wire sini. Alright. Okay, dah terkeluar wire tu. Lepas tu bila kita nak jolok ni payah sikit lah. Sebab kita kena jolok kan. Tu leceh. So ambil satu tali lah. Macam ni saya ambil tali. Saya pakai tali face mask saya lah. Tali face mask saya ni. Saya pakai tali face mask ni ya. Tu tali macam ni. Okay. Dan tali face mask ni panjang itu. Okay, ni atas ya. Tu atas. Okay, saya jolok bawah. Jolok dia turun. Tu raba bawah tu, nampak? Dia terkeluar macam ni kan. Keluar macam ni kan, nampak tak? Nampak. Okay, ambil ni. Just kita kepak sikit lah. Itu. Ni face mask punya clip ni. Tarik ni. Okay, buat macam tu je. Simple je. Dia macam kita tarik pancing lah. Lepas tu kita tarik atas dia. Tarik sampai terkeluar. Tarik.
Tanah. Okey. Keluar kan. Senang je. Tu. Okey. Kita tarik je sampai dia tegang sikit lah kan. Dia tak nak lah dia ada bawah-bawah ni, nanti dia kacau tempat kita punya seat ni. Leceh lah. Tempat seat lah, tempat kita punya pedal-pedal ni kan. Okey. Buat management sikit. Ikutlah mana-mana, nak gulung bawah boleh, nak gulung atas boleh. Saya buat gulung atas senang. Okey, atas ni nak cepat ni, nak pergi Lotus bang. Kita tarik ni, masuk je celah mana-mana ni. Gulung je. Lagi tegang sikit. Gitu. Ini bagi kita keluar ujung. Okey, tapi kita bagi dia pendek sikit. Bagi dia pendek sikit lah sebab kita nak bagi kemas kan. Gitulah cerita dia. Di ujung tu. Okey, dah siap tu. Nampak dia fit elok, yang kacau clearance lah untuk kita letak balik kita punya ni, clip ni. Ni clip ni kan. Okey, dah siap. Dia cantik ujung tu. Okey. Saya planning nak buat sini lah. Nak buat depan jauh sangat pula. Uduh lah wire depan ni kan. Leceh lah. Tepi ni senang. Alright. Kita pasang balik kita punya cover frame. Banyak tengok je buat kerja. Ni ambil dekat Shopee ni, terus buat, terus pasang ni. Depan tempat collect point ni. Okay. Tak nampak senang je kan, cara dia tak besar. Okey, masukkan balik, klipkan balik ni. Tak tu. Tolok lah. Belok lah. Okey. Ni dia terkeluar sikit tak tahan. Dia plastik tak tahan. Kalau besi tu memang dia boleh makan lah kan. Ni plastik tak tahan. Tekan, masuk. Okey, just tekan balik klip. Cun. Dah siap. Ni wire terkeluar lah. Kemas dah sikit kan, takkan nak kena bintang gitu. Okay, janji wire bawah ni tak ada kacau. Kalau kacau nanti kita ambil cable tie boleh ni, mana bawah-bawah ni. Pasang balik getah ni. Okey. Getah ni tricky sikit, ujung-ujung dia jolok dulu. Jolok dulu lah, biasa jolok dulu bagi dia masuk. Tu. Okey. Alright. Kemas. Okey. Okey, kita tunjuk barang ni macam mana. Ni masuk balik lah. Ni. Tengok ni. Cara masuk dia, ada lash ni, okay, lash dia. Okay, masuk balik. Cukup senang, Azia cukup senang. Kereta Marhain. Okay, bawah nampak wire pun tak nampak kan. Nampaklah juga wire sikit, tapi boleh nak ijah-ijah ni. Kalau ada kabel tie ke apa, boleh adjustkan sikit. Okay. Alright, clear. Okey, sekarang test barang. Okey, ini dia barangnya. Cucuk terus, plug and play. So agak-agak tak pening sebab dia jenis apa ni, reflektif kan dia alamak, pendek sikit lah. Benda lah buat. Okey. Dia boleh ejah balik. Kita pasang ni. Okay, first kali dia akan initialize lah. Masuk lah. Okay, first dia. Nampak ah? Okay, tunggu sat. Saya cabut balik dia punya ni soket. Okey, now soket tak berapat tadi. Okey. Kalau ini tak hidup pula, sekali je guna. Tak rapat, ya Allah. Okey, sorry. Tu dia. Okay, cucuk bagi rapat. Nampak tu, dia punya initializing dah keluar. So alright. Dia tengah analyze. Tunggu sekejap. Benda ni memang kena tengok kat cermin. Dia reflektif. Kalau tengok macam ni, dia terbalik nombor dia. Ni 56, 59 ni. 95. Tu terbalik macam ni lah.
92 95. Tu dia. Cerita dia. Dia macam tu. Memang leceh lah. Dia tampal lah ni. Dia tampal. Ni saya kena tarik balik ni. Terlalu pendek. Tarik sikit. Tak banyak. Tu dia. Okey. Okey. Ni kita tampal lah, nak tampal kan. Tapi tak tampal lagi, tak apa ni, nampak lah tak apa kan. Okey. Kita buat tu tak ada dia punya reflector. Kita ambil sikit lah cuci cermin untuk tampal tu. Ambil sikit saya ni ada sanitizer kan, cuci cermin bagi dia bersih lah. Tidak tampal tak lekat. Okey, tak apa lah, bagi bersih ni. Letak tampal bawah ni pun cuci sikit lah. Senang sikit jam dekat. Okey. Ni sanitizer je. Dia nak tampal benda-benda memang perlu cuci dulu tempat tampal tu. Nanti kan dia tak lekat kan sebab ada habuk kan. Alright, clear. So sekarang ni tampal dia punya dia punya reflector ni. Saya pun macam mana. Okey, dia kata vertically stick. Okey. Vertically stick. Ini pun test tu. Dia gitu. Gitu. Tapi gitu kan. Okey, rasanya tampal bawah dulu tu. Okey, tampal bawah tu. Okey. Dia tampal dia punya tu bawah dulu. Dia bagi stiker 3M lah. Ni stiker ni boleh lah. Stiker yang kuat sangat, senang nak cabut nanti. Stiker ni kita tampal bawah. Okey. Cabut dia punya. Okey, ni dia nampak okay, cocok balik lah. Saya cabut stiker ni, kena cabut dia. Okey, ni. Okey, saya akan tunggu dia analyze. Okey. Tengah analyze, kalau kita cocok kali pertama dia akan macam ni lah. Okay. Dia dua penting. Dia temperature radiator lah dengan battery voltage. Dua tu penting lah. Yang lain speed tak payah lah. Meter bawah dah ada. Buat apa nak bawa banyak. Buat sekabut je. Okey. Okey, tu dia. Tampal. Tu dia je. Nampak? Yang ni saya tak tampal lagi ni. Hook display ni. Hook display ni dia punya. Ni kena kalau buh ni dia lagi cerah. Lagi clear . Tapi saya risau kalau tampal benda ni kepala cabut pula. Leceh kot. Dapat menegak lah makan ni. Ni voltage dia. Dia punya kalau dia tapak macam ni kan, switch dia tu ke depan. So ulur tangan sikit. Ulurkan tangan, switch dekat depan ni. Dia menghadap ni. Ringankan beban. Ni speed kilometer. Tak gerak, kereta tak gerak, dia kosong lah. Ni radiator punya temperature. Ni temperature sebab tu. Okey, satu lagi bateri punya voltage. Okey. Bateri voltage ni kalau kita off aircon nanti dia akan naik . Bila kita off aircon, dia naik 38.8 . Kalau kita on aircon, dia automatic turun. Tu voltage tu normal lah. Okey. Hari ni saya tak tampal lagi lah ni. Saya biar dulu lah. Relax dulu. Nanti tampal tengoknya. Sebab tampal ni sebab kita tak risau lah, takut benda ni dia melekat sangat lah, leceh juga kan. Tapi okey je nak tampal. Boleh tak tampal tak apa. Kalau tak tampal pun nampak kan. Mungkin nampak temperature tu okey lah. Alright. Okey, nanti saya nak test speed dia betul tak, tepat tak punya meter dia. Okey okey, jumpa lagi. Saya sambung dengan video. Alright. Stop. Okey, ni saya dah test drive. Okey. HUD head up display bila Shopee. Memang ini saya ambil reading untuk temperature lah. Temperature 94 okey lah, normal lah 94 kan. At least kita tahu lah kita punya radiator tu panas macam mana kan. Okey. Dan okey, dia perfect lah, dia function lah. Okey. Ni dari segi temperature, so kita tengok pada speed. Ini bateri. Okey, voltage bateri. Ni speed. Speed pun tally.
50 sekarang ni, 47 turun sikit. Tadi ingat analog 46, yes. 44. Dia ni sebab dia punya analog tu, dia punya apa, skala tu kan dia besar sikit dia. Okey, 40 ni 50. Tu 50 betul, tepat 52 lebih sikit. Okey. So memang dia tally lah, dia synchronize dengan speed kereta. Memang recommended lah barang ni. Tapi untuk ketahanan tu tak tahulah, ini hari pertama dia. Tak tahulah dia tahan sebulan ke 2 bulan ke. Dia tengok macam mana. Alright, nanti cerita macam mana update lah dalam komen kot. Akan update dia tahan bila dia mati ni, saya beritahu dalam komen. Okay, bila dia rosak kan, dia tak tahu kan. Alright, yang pentingnya saya nak ambil dia punya temperature sajalah. Speed tak mau lah. Ini temperature dia cukup. At least kita monitor temperature pun cukup lah. Itu penting lah. Okay, macam mana. Terima kasih banyak pada yang menonton. Jangan takut untuk DIY. Senangnya kerja dia. Orang perempuan boleh buat, no problem. Beli je kat Shopee. Nanti saya bagi link kat video. Dan saya kata selamat Hari Raya. Okay guys. Alright. Selamat Hari Raya. Okay, jumpa di next video. Alright, bye.